ni sekut. Uish, dalamnya. Pis! Guys, Assalamualaikum. Selamat tengah hari guys. Pukul 2 aku turun. Dari pagi hari hujan lebat. Aku ingatkan dah terdedah sikit. Tapi ada alun kat sikit-sikit. So aku harapkan petang sikit dia akan teduh lagi lah. So aku termakap. Aku macam biasa aku dengan Apis angler guys. Okay guys, aku pun tak nak aura intro lama-lama. Biasa aku bawa kayak Mother Rabbit daripada kedai kayak Fishing Melaka. Korang kan nak dapatkan kayak IB kabut, boleh datang kedai kayak Fishing Melaka bersebelahan dengan kita nak jalan Tukudu kan. Okay guys, so punya plan hari ni tu pergi tiang je lah. Andai kata cuaca tak baik, aku boleh cabut balik. Okay guys, let's go. Laju sangat ke? Laju sangat? Kalau laju ni tak laju sangat bis. Laju lah. Dah berhenti laju. Laju. Itulah aku dengar macam tu. Tunggu kita drill, kita mancing dulu pi. Mancing dulu cek. Kita mancing dulu pi, sekejap bis. Pasang lagi. Ha? Boleh lagi mancing, boleh. Kena macam ni sikit. Yang penting ada gelama dulu. Ada gelama. Tapi boleh lah pancing ni. Sampai air kota, air kurau ni. Strike, peace. Strike. Oh, padu. Alhamdulillah, Pis. Hilang beban aku, Pis. Terbang pipi. Berani-berani main kat tepi. Berani-berani je main tepi apa tu. Oh, Alhamdulillah guys, syukur. Hilang beban. Serang seekor lah. Lega. Okay guys, nanti aku update kejap-kejap. Guys, ada juga guys, hilang beban aku. Api dah dapat seekor aku. Alamak, bila lah aku nak dapat ni. Okay guys, ada seekor, syukur. Alhamdulillah. Mana ikan tu ada lah, kita tak nampak. Okay, aku nak pergi Pulau Panjang kan. Panjang lah terus. Tengok macam air ada diri sikit. So, jumpa korang kat Pulau Panjang guys
sekut ni, sekut. Wih, dalamnya. Fish! Nak guys. Fish! Fish! Mana aku punya ni? Oh, good. Guys ah. Fish! Alah. Oh. Ya. Wih. Apa dia makan tu guys? Sekejap ah. Mulut dia apa nampak benda. Sekejap. Oh, dia makan ni guys. Gurita guys. Sekejap ah. Oh, yo gurita guys. Gurita guys. Start guys. Jenak ni, lain macam ni. Apa yang dah paut? Apa ni? Timun. Fish! 18 piece, dalam piece. 18. Dia ketam. Alah, tahu tadi. Aku tadi dapat jenak, aku dapat gurita. Lepas tu aku letak, aku pergi mancing-mancing. Sekali tak apa, rembat dah, habis terus. Bukan, ikan lain, ikan apa benda. Jenak boleh tahu dia makan lain. Dia macam guys, aku balik dulu lah guys. Baca baik. Ikan pula. Aduh. Tak ada nak apa lah. Rezeki ikan dalam air kita nampak. So hari ni aku dapat satu tebal pipis, satu jenahak, satu mentimun. Ada lagam. Tu sajalah. Okay guys nanti apa-apa aku update dekat darat Okay guys, aku dah sampai guys. Aku update je lah. Sabas. Aduh, sama besar lah. Kira kan aku besar. Sama besar lah. Kita je nak. Okey tu. Mana maseri. Okay guys, itu je lah hasil aku guys. Tak besar pun. Tapi itulah. Ingat kan tadi jenak tadi ekor dia koyak. Kalau dia koyak mesti banyak. Tapi itulah tak banyak. 3 ekor je. Okay. Itu saja guys jumpa lagi next video guys. Salam sayang Tiangkui. Tiangkui aku dapat tebal pipis ekor kecil. Pulau Panjang aku dapat jenak seekor. Itu je lah. Turun pukul 2 lebih macam tu. Balik 6. Sampai darat 6.46 macam tu. Okay guys Jumpa lagi next video guys. Assalamualaikum. Bye.